Bang, helmet full face ngam tak bang dekat Nova 200? Boleh muat tak? Helmet stern boleh tak? So hari ni aku nak tunjuk kat korang helmet apa yang boleh masuk dalam Aveta Nova 200. Jom kita tengok. So kepada siapa yang ada plan nak angkat Nova 200, boleh save video ni siap-siap. So inilah dia, helmet paling legend kat Malaysia. Helmet stern. Yang ni confirm muat punya. Melintang pun boleh. Ke atas pun boleh. Tapi satu je tak boleh. Kalau jumpa je. So ni helmet BKP saiz 60 atau saiz L. Kita tengok muat tak. Kalau macam ni tak muat guys dia akan sangkut. Nampak tak? Dia tak boleh tutup. So kat sini kita ada helmet GV saiz M. Kita tengok muat ke tak. Tak muat guys, sangkut. So kat sini kita ada full face. Aku tahu yang ni takkan muat, tapi ala-ala dah keluar kita try je lah. Tak masuk guys. So aku rasa boleh lah guys, tapi korang tak payah tutup seat lah, biar macam ni. So kesimpulannya yang muat helmet BKP dengan helmet stern je boleh. Helmet full face tu korang boleh lupakan lah, kecuali kalau korang nak potong separuh. Okay guys, alang-alang tu aku nak selit motor ni ada ready stock. So kalau korang berminat boleh tekan beg biru di sebelah kanan ataupun tekan link di bio saya, Hans Bikers. Let's go.